Okay guys, petang ni untuk part tu kita akan sambung balik buat jaring di belakang. Sambung balik jaring belakang, kita completekan jaring depan, pintu depan, dan kita akan pasang atap canvas ataupun banner terpakai. Okay, so mari kita teruskan untuk siapkan hari ni juga, petang ni juga. Okay, insyaAllah. Okay, teruskan menonton. Okay, Assalamualaikum guys. Kita pun dah siap tutup semua rangka rebang kita dengan jaring. Jadi step yang seterusnya adalah kita akan ukur dulu canvas ataupun banner kita. Ini banner terpakai yang saya ambil selepas habis mana-mana event. Jadi kita gunakan barang-barang yang terpakai yang elok lah. Sebelum tu kita akan ukur dulu. Lepas kita ukur baru kita ikat, dan kita akan tengok macam mana hasil dia. Okay, stay tune guys. Teruskan menonton. Okey, alhamdulillah saya dah siap pasang banner ataupun canvas untuk atap. Benda ni memang penat kalau pasang seorang. Dia kena pasang 2 orang baru smooth sikit, tapi tak apa sebab saya dah ada pengalaman untuk pasang. Cuma sekarang ni tinggal saya nak ikat bahagian depan dan belakang supaya dia tak terbang bila dia tiup angin. Dah ikat. Sekarang ni pun cuaca nak hujan. Dah gelap. Perasan tengok saya dah punya buruh tadi. Okey, mesti ada yang tanya kenapa saya buat ukuran banner ni panjang. Sebab sekarang di Pantai Timur dah start musim tengkujuh, musim hujan. Jadi saya terpaksa panjangkan sikit dia punya canvas ataupun banner atap tadi supaya hujan, tepias hujan tak melimpah. Okey, saya tak tahu sempat ke tak saya nak ikat ni. So ada masa ni saya cuba siapkan. Kalau tak siap, mungkin saya akan sambung besok lah. Cuma ni saya akan cuba ikat supaya dia tak terbang lah. Takut ribut dia lagi. Okey,
Kita teruskan. Selamat menonton. Okay, pagi ni kita akan sambung. Sebab semalam hujan, cuaca baik, air hutan. Jinak lah, selalu main kat sini. So, ni semalam buka hujan, angin kuat. So, kita bersih, kita betulkan. Mari kita bawa askar-askar kita. Okey, ini antara hasil dia. Kita tutup. Kita buat semua ni, tutup habis-habis supaya tembus tak boleh masuk lah. Tutup. Tutup habis-habis. Macam ni kan. Dia tak boleh masuk ni, ketat lah. Okey, kita sambung pula dekat bahagian belakang. Kita buat kat bahagian belakang pula kejap lagi. Sambung sikit lagi. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah, belah belakang pun kita dah siap ikat. Tapi macam ada sikit lah, ni kena repair sikit ni. Kena repair sikit. Masalah sih sekarang kabel tie belah habis. Saya terpaksa guna kabel tie yang kecil sikit, yang halus sikit. Pergi ke hardware pagi ni tak buka lagi. So terpaksa guna dulu yang biasa dulu lah, yang kecil dulu. Yang kecil ni bukan tak okey, dah okey. Cumanya takut dia tak tahan lama sebab dia nipis. Belum cukup setahun nanti dia dah reput. So kalau boleh kita pakailah yang jenis yang tebal sikit, yang macam ni, tebal sikit. Dia kuat sikit. Okey, kita akan sambung lagi untuk buat pintu pula lagi dengan tambah kekemasan. Kemasan di sebelah tepi. Sebelah sini kita ikat sikit lagi. Pintu. Takut pintu. Ni tadi ni patah tadi. Anak saya yang kecil tu. Lagi panjatnya. Patah terus. So, sekejap lagi kita akan buat pintu pula. InsyaAllah. Teruskan menonton.
okey semua. Alhamdulillah kita punya pintu pun dah siap. Jadi kita pasang jaring. Jadi kita dah ukur saiz yang sesuai, yang tepat. Jadi sekarang ni kita nak pasang pintu ni. Saya menggunakan material yang sama daripada electrical punya method, di mana saya menggunakan klip pipe PVC saiz 25mm, di mana kita letak dekat, kita akan skrukan dekat setiap ujung pintu ni dan kita akan lekatkan dia. Sama juga di bahagian sebelah kanan kita letak juga benda yang sama. So nanti saya akan tunjukkan macam mana dan bagaimana ia berfungsi. Okey, teruskan menonton. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana klip dan pintu ni berfungsi. Okay. So ni klip ni kita gunakan untuk kita nak lock lah, nak lekatkan pintu ni. Sepatutnya kita pasal 3 tapi saya punya tu patah kat satu. So ada 2, ada 5 je lah. 2 di sini, 3 di belah pintu sini. Jadi nak buka dia, tarik je. Senang, simple. Tarik. Dan yang dah dalam ni pun sama. Cumanya kita tambah kabel tie lah supaya dia tak teranggal lah pintu ni. Tambah kabel tie. Jangan ketat sangat lah, agak-agak untuk dia pegang. Kan? Semua kita letak. Sini pun terletak, ni terletak juga. Bawah pun terletak juga. 3. So tutup senang lah. Tutup, dia boleh free play. Mudah kan? Dan nak tutup, tekan je. Tekan dia akan masuk. So pintu ni saya ingat sikit lah sebab saya kena ikat lagi sebenarnya bagi dia tegak kat atas sebab dia dah menurun ke bawah. Okay. Simple je. Susah pun, modal pun tak banyak. Dan modal tak besar pun. Okay guys, Assalamualaikum. Akhirnya siap juga rumah kita hari ni. Seperti yang dijanjikan, sepatutnya ianya siap dalam masa 1 hari saja, tapi sebab semalam petang hujan dan kita sambung pada hari kedua, dan di mana kita siapkan kita punya pintu seperti yang terlihat ini, pintu, dan kita buat sedikit finishing untuk mana-mana lubang yang ada. Kemudian kita sambung dengan penutup bahagian bawah, dan kita akan bawa anda pusing satu reban dan tengok bagaimana hasil dia. Okey, teruskan menonton.